Kebun pada bulan Oktober, ia terlihat seakan-akan sedang lena beradu, diiringi desiran daun-daun keemasan. Namun, sebenarnya, pada saat inilah anda sedang menghadapi peperiksaan utama yang akan menentukan sama ada anda akan melihat bunga-bungaan mekar berseri pada musim bunga atau dahan-dahan kosong yang tidak bernyawa. Hari ini, kita akan membongkar 15 kesilapan fatal di kebun pada bulan Oktober yang kesannya akan dibayar mahal pada musim bunga nanti. Dan percayalah, beberapa kesilapan ini begitu halus dan tidak disangka, sehinggakan pekebun yang paling berpengalaman pun boleh tersilap. Ramai yang beranggapan bahawa bulan Oktober adalah masa untuk berehat. Hasil tuaian sudah dikutip, daun-daun pun hampir gugur, jadi masa untuk bersantai. Namun, di sinilah tersembunyi muslihat utamanya. Oktober bukanlah penghujung musim. Ia adalah persediaan musim yang kritikal untuk musim seterusnya. Apa sahaja yang anda lakukan atau sebaliknya, yang tidak anda lakukan sekarang akan meletakkan asas kepada kesihatan, kekuatan dan keindahan kebun anda untuk sepanjang tahun yang akan datang. Ini adalah bulan yang menentukan, yang membezakan kebun impian daripada kekecewaan musim bunga. Baik, ini adalah kesilapan nombor 1 yang kebun anda pasti tidak akan berterima kasih. Anda mungkin pernah mendengar petua ini. Jangan buang daun-daun yang gugur. Ia adalah sungkupan dan baja semula jadi. Bunyinya sangat munasabah, bukan? Tapi, bagaimana jika saya katakan bahawa mengikut nasihat ini boleh membahayakan kesihatan seluruh kebun anda? Ini bukan satu keterlaluan. Mari kita berterus terang. Sepanjang musim panas, daun-daun pokok seperti ipal, pir, ceri, bunga ros dan juga phlox akan mengumpul banyak sekali ejen penyebab penyakit. Penyakit seperti scab, mildew, cocomycosis, anthracnose, semua ini adalah jenis-jenis kulat dan bakteria. Dan malangnya, mereka tidak mati begitu sahaja, walaupun pada musim sejuk. Daun-daun gugur ini bagi mereka bukanlah kubur, sebaliknya, ia adalah rumah musim sejuk yang selesa. Mereka akan kekal hidup dan berlindung di bawah lapisan daun ini sepanjang musim sejuk. Kemudian, pada musim bunga, apabila cuaca kembali hangat dan hujan mula turun, spora-spora mereka akan merebak ke seluruh kebun, menjangkiti daun-daun muda yang baharu tumbuh. Anda akan berhabis duit membeli racun kulat atau fungisida dan membuang masa untuk merawat. Sedangkan punca utama wabak penyakit pada musim bunga itu sebenarnya hanya berada betul-betul di bawah kaki anda. Sudah tentu, kita fokus pada daun-daun yang dijangkiti. Tetapi, siapa antara kita yang boleh berbangga dengan kebun yang sihat sempurna sepanjang tahun? Betul tak? Oleh itu, jika anda tidak mahu berdepan dengan perang penyakit yang sukar diatasi pada musim bunga, anda perlu menyingkirkan semua daun gugur dari bawah pokok buah-buahan dan juga tanaman hiasan yang berpenyakit tanpa ragu-ragu. Adakah anda membersihkan daun-daun ini atau anda rasa ia hanya kerja tambahan yang tidak perlu? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Saya ingin tahu. Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru capai penyapu dan bersihkan kebun anda sampai licin tak berdaun. Sebentar tadi saya baru sahaja bercakap tentang bahaya daun-daun yang sakit. Kini saya akan kongsikan sesuatu yang bertentangan sama sekali. Jika anda mengubah taman anda menjadi kawasan yang terlalu bersih dan steril seperti padang kawat, anda sebenarnya melakukan satu lagi kesilapan yang tidak kurang liciknya. Inilah satu lagi keterlaluan yang sangat mudah kita terjebak. Bayangkan tanah yang benar-benar kosong di bawah pokok-pokok dan semak-samak. Cantik? Mungkin. Tetapi bagi alam semula, jadi ini adalah satu malapetaka.
tanah seperti ini akan mudah kering kontang, ditiup angin kencang dan terhakis di hujan lebat. Anda sebenarnya menghilangkan tempat perlindungan dan sumber makanan semula, jadi bagi cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah. Padahal, merekalah yang menjadikan tanah anda hidup dan subur. Dan, cuba fikirkan, ke mana pula akan pergi kumbang kura-kura, kumbang tanah dan serangga berfaedah lain yang akan menjadi benteng pertahanan pertama anda menentang afid. Betul, mereka tidak akan menemui tempat berlindung di kawasan kebun anda yang terlalu bersih itu. Oleh itu, ingatlah, bersihkan dedaun hanya di tempat yang benar-benar perlu, iaitu di bawah pokok buah-buahan dan tumbuhan yang sakit, di bawah semak-samak hiasan yang sihat, di petak bunga dengan tumbuhan saka, lapisan nipis dedaun yang sihat itu adalah selimut semula, jadi yang percuma dan terbaik untuk tanah anda. Anda pula tergolong dalam kumpulan yang mana mereka yang menyapu bersih setiap helai daun dan rumput atau yang mencari jalan tengah dan keseimbangan. Nah, lepas je musim menuai, batas-batas kebun kita selalunya kosong. Nampak macam tugas kita untuk tahun ni dah selesai. Tapi, kalau kita biarkan je kosong macam tu, sampai tiba musim tanam seterusnya, sebenarnya kita sedang menjemput satu bencana besar untuk tanah kita. Tanah yang terbiar kosong tanpa penutup terdedah kepada unsur-unsur ibarat luka terbuka pada tubuh kebun anda. Cuba bayangkan apa yang akan terjadi. Hujan lebat yang sejuk akan turun mencurah-curah ke atas tanah yang tak berdaya itu. Hujan tu bukan sekadar menyiram, tapi dengan kuat memukul permukaan tanah, memusnahkan strukturnya dan memadatkannya sampai jadi keras macam batu. Semua saluran udara yang membolehkan akar bernafas dan mikroorganisma bermanfaat hidup akan tertutup rapat. Kemudian datang pula suhu beku. Tanah yang basah dan padat itu akan beku sampai ke dalam, berubah menjadi blok ais yang padat. Dalam keadaan macam ni, sangat sedikit hidupan bermanfaat yang dapat bertahan. Bila tiba musim tanam seterusnya, bila anda kembali ke kebun, anda tak akan disambut oleh tanah yang gembur dan subur, tapi oleh kerak, tanah yang retak dan keras. Hazirkan banyak tenaga hanya untuk menggemburkan semula tanah tu. Dan tentang hasil tanaman yang lumayan dalam tanah yang mati macam ni, memang tak boleh nak mimpilah. Jadi ingatlah, tanah jangan sesekali dibiarkan kosong tanpa penutup. Macam mana pula anda menyelamatkan batas kebun anda daripada terbiar begitu sahaja? Adakah dengan tanaman penutup bumi, mulch, atau mungkin anda ada rahsia tersendiri? Kesalahan ini berkait rapat dengan yang sebelumnya dan dinamakan ketergesaan musim bunga. Ramai pekebun berfikir, buat apa letak kompos atau baja organik pada musim luruh, nanti hujan cuci semua. Lebih baik buat pada musim bunga, betul-betul sebelum menanam. Dan inilah salah satu tanggapan silap terbesar yang akan merugikan masa dan kesuburan tanah anda. Fahami satu perkara mudah, bahan organik ini bukan seperti kopi segera. Ia perlukan masa untuk masak atau diproses. Apabila anda memasukkan kompos pada musim luruh, anda memulakan proses yang perlahan tetapi sangat penting. Cacing tanah dan mikroorganisma akan segera mula bekerja. Sepanjang bulan-bulan musim luruh dan sejuk yang panjang itu, mereka berkesempatan untuk mengurai bahan organik, menyebarkannya secara sekata ke seluruh lapisan tanah dan menukarkannya menjadi nutrien yang sedia diserap oleh tumbuhan. Meletakkan kompos pada musim luruh ini ibarat ragi untuk doh. Anda memberikan tanah segala yang diperlukan supaya menjelang musim bunga, ia akan menjadi subur, hidup dan penuh tenaga.
Pada musim bunga pula yang selalunya masa suntuk, anda hanya perlu gemburkan sedikit batas dan terus menanam. Tetapi jika anda menangguhkannya ke musim bunga, bahan organik yang baru itu tidak akan sempat berfungsi sepenuhnya sebelum bermulanya pertumbuhan aktif tumbuhan. Ia akan terbiar dia begitu sahaja tanpa manfaat dan anak pokok anda akan kelaparan. Anda pilih mana, membaja pada musim luruh atau tangguh semuanya hingga musim bunga. Mari kita sentuh isu yang sering membuat tangan pekebun gatal, terutamanya bila tiba bulan Oktober. Anda mungkin mengambil pemangkas, melihat pokok renek yang terlalu rimbun dan berfikir, kini masanya untuk saya mencantikkan pokok ini. Tunggu dulu, keinginan untuk mencantikkan atau mengemas, inilah yang sebenarnya boleh bertukar menjadi bencana besar bagi tumbuhan anda. Pemangkasan melampau pada musim luruh adalah salah satu kesilapan yang paling teruk. Fahami, bagi mana-mana tumbuhan, memotong dahan adalah satu arahan tumbuh. Tumbuhan akan segera mengerah seluruh tenaganya untuk membangunkan tunas dorman dan mengeluarkan pucuk baharu betul-betul di bawah bahagian yang dipotong. Pada musim bunga, inilah yang kita mahu. Tetapi pada bulan Oktober, ia adalah malapetaka. Pucuk-pucuk muda yang baru tumbuh dan lembut ini secara fizikal tidak akan sempat matang atau mengeras sebelum musim sejuk tiba. Satu malam sejuk pun sudah cukup untuk membuat pucuk-pucuk itu menjadi hitam dan mati. Apa hasilnya? Tumbuhan itu telah membazirkan tenaga berharga yang sepatutnya disimpannya untuk sepanjang musim sejuk. Sia-sia belaka. Ia akan masuk musim sejuk dalam keadaan lemah, dengan luka yang tidak sembuh, yang dalam kesejukan akan menjadi pintu masuk kepada jangkitan penyakit. Jadi, cantasan jenis apa yang dibenarkan? Hanya cantasan sanitari. Jika anda melihat dahan yang patah akibat angin, cantaslah tanpa ragu-ragu. Jika anda perasan dahan yang jelas, kering atau berpenyakit, buanglah tanpa menyesal. Namun, sebarang cantasan membentuk atau meremajakan, takutlah sehingga musim bunga tiba. Adakah anda tergolong dalam kumpulan yang suka mencantas pokok di musim luruh? Atau anda sabar menanti musim bunga tiba? Mari kita perincikan perkara sebelumnya dengan contoh yang pasti akan menyentuh hati mana-mana pencinta bunga pada musim bunga. Bayangkan, anda dengan penuh semangat pada bulan Oktober telah memangkas dan memendekkan semak pokok lilat, Forsythia atau Deutzia anda. Anda berpuas hati, pokok kelihatan kemas dan rapi, tetapi bila tiba musim bunga, ia berdiri kosong tanpa sebarang bunga pun. Tiada satu pun kelopak mekar. Kedengaran familiar? Rahsianya adalah semua semak samun indah yang berbunga pada musim bunga ini melakukan keajaiban kecil. Mereka membentuk putik bunga untuk tahun berikutnya, bukan pada musim bunga, tetapi seawal pertengahan musim panas, pada tunas-tunas yang tumbuh pada tahun semasa. Sepanjang akhir musim panas dan musim luruh, putik-putik ini matang dan bersedia untuk tidur musim sejuk mereka. Apa yang anda lakukan apabila anda mengambil gunting pangkas pada bulan Oktober? Anda dengan tangan sendiri, ranting demi ranting, memotong semua keindahan yang sepatutnya mekar pada masa hadapan. Setiap klip dari gunting pangkas anda itu bermakna hilangnya sejambak bunga lilac yang rimbun, hilangnya sebatang ranting Forsythia keemasan. Anda sebenarnya membuang semua bunga mekar musim bunga yang akan datang ke dalam timbunan kompos. Ingatlah peraturan emas ini. Semak samun yang berbunga pada musim bunga dan awal musim panas hanya boleh dipangkas selepas ia selesai berbunga. Pada musim luruh pula, anda hanya boleh mendekati mereka untuk membuang ranting-ranting yang patah atau mati sahaja.
Adakah sesiapa di antara anda pernah terperangkap dalam kesilapan ini? Pernahkah anda membuat kesilapan seperti ini kerana tidak tahu? Kongsikanlah pengalaman anda, ia pasti sangat bermanfaat untuk semua. Mawar adalah ratu taman dan selalunya dialah yang menjadi mangsa kesilapan kita pada bulan Oktober. Mitos utama yang merosakkan ribuan pokok mawar di seluruh negara adalah semakin awal anda lindungi, semakin baik ia akan bertahan pada musim sejuk. Ini sama sekali tidak benar dan malah berbahaya. Persediaan awal dan terlalu bersungguh-sungguh untuk musim sejuk boleh menyebabkan pokok mawar anda reput. Bayangkan, di luar masih ada bulan Oktober yang hangat dan cerah. Anda sudah memangkas pokok mawar anda dan dengan teliti membalutnya dengan beberapa lapisan spunbond. Apa yang berlaku di dalam kepompong ini? Suhu meningkat, kelembapan bertambah. Ini adalah keadaan yang ideal untuk perkembangan penyakit kulat. Tetapi, ada perkara yang lebih teruk. Apabila tumbuhan berada dalam keadaan hangat, ia tidak menerima isyarat tentang ketibaan musim sejuk. Ia tidak sempat mengeras atau menguatkan diri dan pucuk-pucuknya tidak matang dengan sempurna. Dan apabila frost sebenar akhirnya melanda, mawar yang tidak bersedia itu menjadi sangat tidak berdaya. Ia mati bukan kerana frost tetapi kerana penjagaan awal anda. Oleh itu ingatlah, jangan tergesa-gesa memangkas dan melindungi pokok mawar. Tunggu sehingga bermulanya frost ringan dan stabil, sekurang-kurangnya -5 darjah Celsius. Tumbuhan merasai kesejukan. Faham, sudah tiba masanya untuk tidur. Frost ringan tidak berbahaya bagi mawar, malah ia hanya menguatkannya. Jadi, bilakah anda mula melindungi pokok mawar anda? Adakah anda menunggu frost atau anda bertindak mengikut kalendar? Kesilapan ini tidak akan membinasakan taman anda, tetapi ia dijamin akan mencuri kegembiraan musim bunga anda. Bulan Oktober berlalu dengan kesibukan, menuai hasil, memangkas, menyediakan dan tiba-tiba anda teringat, alamak, tulip belum tanam lagi rupanya. Sudah masuk bulan November, tanah pula sudah mula mengeras dan sudah terlambat untuk berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba, tibalah musim bunga. Di taman jiran, padang krokus yang ceria mula mekar, diikuti dengan tulip merah menyala yang menyerikan suasana. Dan udara pula dipenuhi dengan aroma hyasin dan narcissus. Tetapi taman anda masih kelabu dan suram. Ketika di kebun-kebun lain sudah meriah dengan pesta kehidupan, di tempat anda semuanya baru sahaja mula bangun. Percayalah, memang sangat mengecewakan. Berbawang musim bunga adalah gelombang pertama keindahan yang menghalau kesuraman musim sejuk. Dan untuk memulakan gelombang ini, ia hanya boleh dilakukan pada musim luruh sekitar bulan September-Oktober. Hanya pada waktu inilah berbawang mempunyai masa untuk membentuk akar, mengumpul tenaga dan bersedia untuk tidur musim sejuk. Penanaman berbawang pada musim bunga, kecuali beberapa pengecualian, jarang sekali memberikan hasil yang baik. Jadi, jika anda mahukan musim bunga anda cerah dan berbunga-bunga, jangan tangguh pembelian dan penanaman berbawang. Lakukan sekarang juga. Oh ya, berbawang jenis apa yang anda sudah tanam tahun ini? Atau mungkin anda merancang untuk mencuba sesuatu yang baru? Kongsikan di ruangan komen. Kali ini, mari kita bincangkan satu kesilapan yang sering dilakukan oleh hampir semua orang, termasuk pekebun yang paling berpengalaman sekalipun. Kita terbiasa beranggapan bahawa musim luruh adalah musim hujan dan pokok-pokok tidak perlu disiram lagi. Kononnya, alam semula jadi akan menguruskan semuanya. Dan kepercayaan ini boleh menyebabkan kematian pokok-pokok anda yang paling berharga dan disayangi, terutamanya pokok
konifer. Fenomena ini dipanggil kekeringan musim luruh dan ia jauh lebih licik daripada kemarau musim panas. Pada bulan Oktober, cuaca sering kering dan berangin. Daun-daun dari pokok sudah gugur dan kita rasa tiada lagi yang akan menguapkan lembapan. Tetapi ini tidak benar. Tumbuh-tumbuhan masih bernafas, sistem akarnya masih aktif dan sedang bersedia untuk musim sejuk. Dan jika kelembapan dalam tanah tidak mencukupi, akar tidak dapat mengumpul simpanan yang diperlukan. Yang paling teruk terjejas oleh fenomena ini adalah tumbuh-tumbuhan malar hijau seperti pokok tuja, juniper, spruce dan juga rhododendron. Mereka akan menguapkan kelembapan melalui jarum dan daun mereka sepanjang musim sejuk, malah dalam keadaan beku sekalipun. Dan jika pada musim luruh anda tidak menyiramnya dengan secukupnya, mereka akan memasuki musim sejuk dalam keadaan dehidrasi. Pada musim bunga, anda akan melihat gambaran yang menyedihkan. Daun jarumnya menguning dan gugur. Pokok itu kelihatan seolah-olah terbakar. Inilah hasil daripada kekeringan musim luruh. Oleh itu, ingatlah, jika bulan Oktober kering, pastikan untuk melakukan penyiraman kelembapan yang banyak dan mendalam. Siramlah tanah di bawah pokok dan semak sehingga ia basah sedalam sekurang-kurangnya 60 hingga 90 cm. Ini adalah jaminan mereka sepanjang musim sejuk yang panjang. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda menyiram taman anda pada musim luruh? Kita teliti sedikit tentang pokok konifer kerana mengabaikannya boleh menjadi satu kesilapan yang mahal. Mereka kelihatan hijau dan subur, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun, kehijauan abadi inilah yang sebenarnya memerangkap dan membahayakan mereka. Berbeza dengan pokok daun luruh yang menggugurkan daun dan berehat sepenuhnya, pokok konifer tidak begitu. Jarum-jarumnya kekal aktif dan menjalankan fungsinya sepanjang musim sejuk. Sekarang, bayangkan, matahari musim sejuk yang tidak begitu terik menyinari, memanaskan jarum-jarum gelap ini. Angin pula mengayunkan dahan-dahan. Kedua-dua faktor ini memaksa jarum-jarum tersebut menyejatkan lembapan penting. Proses ini, yang dikenali sebagai transpirasi, terus berlaku walaupun dalam keadaan frost atau beku. Pada masa yang sama, apa yang berlaku di bawah tanah? Tanah membeku keras. Akar-akar pokok terperangkap dalam ais dan tidak mampu menyerap sebarang air pun untuk menggantikan kehilangan tersebut. Ini mewujudkan ketidakseimbangan yang boleh membawa maut. Lembapan terus keluar dari jarum, namun tiada bekalan air baru dari tanah. Akibatnya, pokok itu secara perlahan-lahan mengering dan mati. Itu yang sering kita panggil selaran matahari pada musim bunga, iaitu jarum-jarum yang bertukar menjadi kemerahan dan kering. Sebenarnya, dalam 90% kes, kesan daripada kekeringan yang melampau sepanjang musim sejuk. Dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan melakukan penyiraman pengecas lembapan yang banyak dan menyeluruh pada musim luruh. Ini akan membina simpanan air dalam lapisan tanah yang lebih dalam, mencukupi untuk seluruh musim sejuk. Pernahkah anda menghadapi masalah pokok tuja atau juniper anda terbakar atau mengering pada musim bunga? Kini anda tahu apa punca sebenarnya. Kesilapan ini sering berpunca daripada sikap kita yang terlalu bergantung pada nasib baik. Kita tanam anak pokok yang masih muda dan belum kukuh, atau pokok renek yang sensitif pada cuaca sejuk seperti hydrangea sambil berfikir, "Alahai, tak apalah, musim sejuk sekarang taklah teruk sangat, mesti dia boleh bertahan." Namun bila tiba musim bunga, kita hanya mampu memandang sayu pada dahan-dahan yang menghitam dan kaku tanpa sebarang tanda kehidupan. Fahamlah,
Anak-anak pokok yang masih muda, terutamanya yang baru ditanam pada musim luruh atau musim bunga ini, ibarat anak kecil di taman. Sistem akarnya belum cukup kuat dan mereka belum sempat mengumpul bekalan nutrien yang mencukupi. Kulit batangnya pula masih nipis dan sangat terdedah. Apa-apa tekanan sekalipun, sama ada frost yang teruk, angin sejuk membeku atau perubahan suhu mendadak antara cair dan beku, boleh menjadi punca kematian mereka. Perkara yang sama juga berlaku untuk pokok-pokok dari kawasan selatan yang sukakan cuaca panas. Walaupun sudah bertahun-tahun ia tumbuh di kebun anda, musim sejuk yang luar biasa, sejuk atau kering boleh memusnahkan mereka. Bergantung pada nasib baik dalam berkebun adalah satu perbuatan yang tidak berbaloi dan sangat membazir. Kerana pada musim bunga nanti, anda terpaksa pergi ke pusat jualan pokok dan membeli tumbuhan baharu untuk menggantikan yang telah mati. Oleh itu, janganlah ambil mudah buat sungkupan pada kawasan pangkal anak pokok yang masih muda dengan lapisan kompos atau gambut yang tebal. Lindungi pokok renek yang sensitif pada sejuk menggunakan kain pelindung khas seperti spunbond atau dahan pokok konifer. Tindakan mudah ini tidak memakan banyak masa, tetapi ia boleh menyelamatkan tumbuhan kesayangan anda dan menjimatkan wang serta tekanan anda pada musim bunga nanti. Adakah anda mempunyai tumbuhan di kebun yang memerlukan perlindungan wajib pada musim sejuk? Bagaimana pula cara anda melindunginya? Mari kita bincangkan salah satu bahaya yang mungkin tidak kita sedari yang mengancam pokok-pokok anda pada musim sejuk. Bahaya ini adalah matahari musim sejuk. Ya, anda tidak salah dengar. Matahari yang kelihatan nyaman dan tidak terlalu terik seperti pada bulan-bulan Februari atau Mac di negara beriklim sederhana sebenarnya boleh menjadi pembunuh senyap bagi kulit pokok, terutamanya pada anak-anak pokok yang masih muda. Bayangkan mekanisme ini. Pada siang hari, matahari terik menyinari batang pokok yang gelap dan tidak terlindung. Permukaan yang gelap ini menyerap haba dengan kuat, menyebabkan suhunya meningkat, kadangkala mencapai beberapa darjah Celsius di atas takat beku, dan tisu kulit pokok akan mengembang sedikit. Apabila malam tiba, frost yang teruk atau suhu beku melanda. Kulit pokok yang hangat dan lembap ini akan membeku serta mengecut secara drastik. Disebabkan oleh perubahan suhu yang mendadak ini, kulit pokok tidak dapat menahan tekanan lalu merekah, membentuk retakan memanjang yang dalam. Luka-luka buruk ini dipanggil keretakan beku atau frost cracks. Dan ini bukan sekadar kecacatan kosmetik. Ia merupakan pintu masuk terbuka bagi pelbagai jangkitan seperti kulat, bakteria dan spora. Apabila musim bunga tiba, pokok yang lemah ini akan menghabiskan tenaganya untuk melawan penyakit, bukannya untuk tumbuh. Penyelesaian masalah ini yang sungguh jenius dalam kesederhanaannya adalah dengan menyapu kapur pada batang pokok pada musim luruh. Warna putih memantulkan cahaya matahari, menghalang kulit pokok daripada menjadi terlalu panas. Tanpa kepanasan berlebihan, tiada lagi perubahan suhu yang mendadak. Selain itu, bahan kapur ini biasanya mengandungi kuprum sulfat yang bertindak sebagai disinfektan tambahan kepada kulit pokok. Adakah anda menyapu kapur pada pokok-pokok anda pada musim luruh? Atau adakah anda menganggapnya sebagai amalan lapuk? Sekarang, kita beralih ke rumput laman. Macam rumput ni benda paling senang nak jaga dalam taman, kan? Tapi, silap sikit aja, boleh buatkan mood anda ke laut bila tiba musim bunga nanti. Kesilapan tu ialah membiarkan rumput laman tumbuh tinggi dan tak dipotong sebelum salji turun. Yang berfikir macam ni, biar rumput panjang sikit
nanti tak adalah sejuk sangat masa musim sejuk. Sebenarnya tanggapan ni salah sama sekali. Rumput yang panjang dan tak dipotong bila ditimpa salji akan rebah, mampat dan membentuk lapisan tebal macam tikar yang padat. Apa pula yang berlaku di bawah lapisan padat tu? Keadaan di situ jadi panas, lembap dan kurang pengudaraan. Ini memang tempat yang sesuai sangat, atau boleh kita katakan inkubator yang ideal untuk kulat dan penyakit berjangkit merebak. Antara penyakit yang paling biasa ialah snow mold atau kulat salji. Bila tiba musim bunga nanti dan salji dah cair, anda akan nampak tumpuk-tumpuk hodoh berwarna kelabu atau merah jambu, rumput yang mampat dan lembik atas rumput laman anda yang sepatutnya hijau zamrud. Itulah kesan daripada serangan kulat. Nak pulihkan kawasan yang botak tu memang akan makan masa dan perlukan usaha yang banyak. Kena sikat buang, buat pengudaraan tanah dan rawat dengan racun kulat. Padahal semua ni boleh dielakkan. Peraturan emasnya ialah kali terakhir rumput laman perlu dipotong adalah kira-kira 2 minggu sebelum bermulanya frost yang berterusan. Tinggi rumput perlu dibiarkan sekitar 5-7 cm. Ketinggian ni cukup untuk memastikan rumput tak jadi lemah tapi tak terlalu panjang sampai ia mampat di bawah timbunan salji. Jadi anda sempat tak potong rumput laman untuk kali terakhir pada musim ni? Meneruskan topik penjagaan rumput, kita tak boleh lupa satu lagi prosedur penting yang sering diabaikan ramai. Ia adalah pembajaan musim luruh. Dan ini bukan sekadar menabur baja apa saja yang tersimpan dalam bangsal ke atas rumput. Pembajaan pada musim bunga dan musim luruh adalah dua perkara yang sangat berbeza. Pada musim bunga dan musim panas, kita gunakan baja yang tinggi kandungan nitrogen. Nitrogen adalah perangsang pertumbuhan. Ia merangsang rumput tumbuh aktif secara menegak, memberikannya warna hijau yang subur dan pekat. Tetapi jika anda membaja dengan baja seperti itu pada bulan Oktober, anda akan mencetuskan pertumbuhan mendadak rumput muda yang halus, betul-betul sebelum frost. Ia tidak sempat mengukuhkan diri dan pasti akan mati pada musim sejuk. Ini hanya akan membazirkan tenaga rumput dan tidak berguna. Pada musim luruh pula, rumput memerlukan nutrien yang sama sekali berbeza, fosforus dan kalium. Kalium meningkatkan daya tahan rumput terhadap frost, membantunya melawan penyakit dan lebih baik menghadapi tekanan. Manakala fosforus pula merangsang perkembangan sistem akar. Dan akar yang kukuh serta sihat adalah kunci utama untuk rumput anda kembali aktif dengan pantas, seragam dan mula tumbuh dengan giat pada musim bunga nanti. Oleh itu, carilah baja khas di kedai dengan label musim luruh. Formulanya seimbang khusus untuk keperluan tumbuhan menjelang musim sejuk. Rendah nitrogen, tinggi fosforus dan kalium. Pembajaan seperti ini ibarat kompleks vitamin untuk manusia sebelum musim sejuk yang panjang. Adakah anda membaja rumput anda pada musim luruh atau hanya bergantung pada baja musim bunga? Baiklah, dari penjagaan rumput, mari kita beralih pula ke batas bunga. Dalam kesibukan bulan Oktober, kita sering memandang pokok saka kita dan terfikir, wah, rimbunnya dah membesar, cantik sungguh. Lalu kita biarkan saja ia begitu sehingga musim sejuk. Namun, apabila tiba musim bunga, kita terkejut melihat bahagian tengah rumpun, contohnya pokok hosta atau astilbe, menjadi botak atau kosong dan bunganya pula tidak lagi selebat dahulu. Ini kerana kebanyakan pokok saka ini akan menua seiring waktu. Rizomnya akan terus membesar dan bahagian tengahnya yang paling tua akan beransur-ansur mati. Sementara itu, tunas-tunas muda dan kuat pula akan tumbuh di bahagian tepi. Akibatnya, rumpun pokok itu akan kelihatan mereput
atau terpecah, kehilangan nilai hiasan dan kekuatan asalnya. Bulan Oktoberlah masa yang paling sesuai untuk meremajakan tanaman yang sudah terlalu membesar ini. Tanah masih hangat, memberi masa yang cukup untuk pecahan-pecahan pokok itu berakar sebelum cuaca menjadi terlalu sejuk. Anda boleh menggali rumpun pokok itu dengan berhati-hati, kemudian menggunakan pisau tajam atau penyodok, bahagikannya kepada beberapa bahagian. Pastikan setiap bahagian mempunyai rizom yang sihat dan beberapa mata tunas. Bahagian tengah yang lama dan tidak sihat itu boleh dibuang, manakala pecahan-pecahan muda dan kuat tadi ditanam semula di lokasi baharu. Dengan cara ini, anda bukan sahaja meremajakan tanaman yang lama, malah anda juga dapat menghasilkan bahan tanaman baharu secara percuma. Apabila tiba musim bunga nanti, dengan pelbagai kerja lain yang menanti, anda mungkin tidak sempat untuk melakukannya. Jadi, sekaranglah masa yang paling tepat. Kesilapan ini sebenarnya hadiah istimewa untuk perosak dan penyakit pada musim seterusnya. Kita kutip hasil tuaian gembira dengan buah-buahan yang elok, tetapi selalunya kita abaikan yang tinggal di dahan atau yang gugur ke tanah. Apa sangatlah beza kalau ada sebiji dua ipal yang dah kecut, busuk tergantung di dahan atau sekumpulan buah plum yang dah repot terbiar di bawah pokok. Nampak macam tak penting, kan? Tapi sebenarnya, bezanya sangatlah besar. Setiap buah yang terlupa, yang dah mengering dan membatu di dahan itu, sebenarnya adalah sarang pembiakan untuk penyakit busuk buah atau moniliosis. Kulat yang menyebabkan penyakit ini tidak akan lenyap. Ia akan bercuti musim sejuk dengan selesa di dalam buah itu, seolah-olah di dalam apartmen yang nyaman. Apabila tiba musim bunga, dengan cuaca yang semakin panas, spora kulat ini akan merebak ke seluruh kebun, menjangkiti bunga-bunga dan putik buah yang baru. Bagaimana pula dengan buah-buah yang gugur ke tanah? Ini adalah restoran mewah dan hotel 5 bintang untuk ulat buah dan perosak lain. Dan pupa mereka akan berhibernasi dengan tenang di dalam tanah, betul-betul di bawah buah apel yang busuk itu. Apabila tiba musim bunga, mereka akan muncul semula dengan tenaga baru untuk menyerang hasil tuaian anda yang akan datang. Oleh itu, ingatlah, selepas selesai menuai hasil, anda perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pastikan anda buang semua buah yang kering atau busuk yang masih tergantung di dahan. Kumpulkan juga semua buah yang gugur di tanah dan jangan sesekali buang ke dalam tong kompos. Buah-buahan yang dijangkiti penyakit ini perlu dibakar atau ditanam jauh ke dalam tanah di luar kawasan kebun anda. Jujurlah, adakah anda sentiasa membersihkan semua sisa tuaian dari kebun atau kadangkala anda rasa malas sebuah bandar yang dihuni perosak? Pada musim panas, mereka berpesta memakan tumbuhan anda. Apabila tiba musim luruh, mereka mula mencari tempat selamat untuk berlindung daripada kesejukan. Tanpa anda sedari, anda sendiri telah menyediakan ribuan hotel 5 bintang untuk mereka. Tempat-tempat ini termasuklah rekahan pada kulit pokok, daun-daun gugur dan lapisan atas tanah. Di situlah telur afid, pupa lalat, gergaji, sawfly, hama dan spora kebanyakan penyakit kulat akan bermusim sejuk. Mengabaikan rawatan pembasmian perosak pada musim luruh sama seperti membiarkan pintu rumah anda terbuka luas untuk dimasuki pencuri. Anda memberi lampu hijau kepada seluruh tentera musuh ini untuk bermusim sejuk. Musim tiba dan tunas mula tumbuh, mereka juga akan bangkit bersama. Perosak-perosak ini akan muncul dalam keadaan lapar, marah dan bersedia untuk membiak. Anda terpaksa berperang habis-habisan dengan mereka sepanjang musim,
menggunakan bahan kimia berulang kali. Sebenarnya, ada cara lain untuk mengatasinya. Pada lewat musim luruh, apabila semua daun telah gugur sepenuhnya dan aliran getah pokok telah berhenti, namun suhu udara masih di atas takat beku, apa yang dipanggil rawatan pembasmian akan dijalankan. Kebun akan disembur dengan larutan berkepekatan tinggi seperti urea, karbamid atau ferrous sulfat iron sulfate. Larutan ini secara harfiah akan membakar peringkat musim sejuk perosak dan spora penyakit pada kulit pokok dan di kawasan sekitar pangkal pokok. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat berkesan yang mampu mengurangkan latar belakang, jangkitan dan jumlah perosak dengan ketara pada permulaan musim seterusnya. Adakah anda melakukan rawatan seperti ini atau adakah anda menganggapnya tidak perlu? Kesilapan ini seringkali berlaku bukan di kebun itu sendiri, tetapi di hadapan pintu bangsal atau garaj kita. Selepas seharian penat bekerja, kita selalunya membiarkan alatan berkebun bersepah atau membuangnya begitu saja. Gunting pangkas yang masih ada sisa getah pokok, penyodok yang penuh dengan tanah liat, atau cangkul yang ada saki-baki rumpai. Nantilah bersihkan, fikir kita. Dan bila tiba musim baru, kita akan menyesal teruk. Pertama sekali, ia tidak praktikal. Tanah lembap yang melekat pada penyodok akan kering dan mengeras seperti batu. Anda mungkin perlu menggunakan tukul untuk membuangnya. Getah pokok yang melekat pada mata, pisau gunting atau gergaji pula akan menyebabkan karat. Apabila tiba musim tanam yang baru, alatan tajam anda mungkin sudah diselaputi karat. Anda terpaksa mengambil masa yang lama untuk membersihkan dan mengasahnya semula. Itu pun kalau masih boleh digunakan. Namun, ada satu lagi bahaya yang lebih serius. Pada sisa tanah dan tumbuhan tersebut, benih-benih rumpai, spora penyakit dan telur-telur serangga perosak boleh terus hidup dan membiak. Dan apabila tiba musim baru, bila anda menggunakan alatan yang kotor itu, tanpa disedari anda akan menyebarkan segala penyakit dan perosak ini ke seluruh kebun anda yang baru bangun. Anda akan memindahkan jangkitan dari satu pokok ke pokok yang lain, walaupun tidak menyedarinya. Oleh itu, biasakan diri anda dengan amalan yang baik ini. Selepas bekerja, sentiasa bersihkan alatan anda daripada tanah dan sisa tumbuhan. Lap mata pisau dengan kain kering atau lebih baik lagi, yang direndam dalam alkohol atau mana-mana antiseptik. Lumurkan bahagian logam dengan minyak enjin. Ia hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, tetapi akan menjimatkan banyak masa, wang dan juga mengurangkan tekanan anda untuk musim berkebun yang akan datang. Ini adalah satu kesilapan yang boleh merugikan dompet anda. Menjelang musim sejuk, kita akan mengalihkan tumbuhan luar dari teres dan patio, tetapi seringkali kita biarkan pasu-pasu kosong di luar sepanjang musim sejuk. Ini terutamanya berlaku pada pasu yang cantik dan mahal, seperti yang diperbuat daripada seramik terakota atau tanah liat. Kita mungkin berfikir, apa sangatlah yang boleh berlaku? Pasu-pasu ini kan kuat, namun kita terlupa akan punca utama kemusnahan, air dan hukum fizik. Apabila cuaca sejuk dan hujan, kelembapan daripada hujan akan terkumpul di dalam tanah yang tertinggal di pasu. Walaupun pasu itu kosong, air masih akan meresap masuk. Dan apa yang berlaku kepada air apabila ia membeku? Betul, ia akan mengembang, malah ia mengembang dengan daya yang sangat kuat. Daya ini tidak mampu ditahan walaupun oleh seramik yang paling kuat. Air yang membeku akan menekan dinding pasu dari dalam, dan pada suatu malam yang sangat sejuk, anda mungkin akan mendengar bunyi retakan yang khas.
Apabila musim bunga tiba dan salji mencair, anda mungkin akan mendapati pasu kesayangan anda telah pecah menjadi timbunan serpihan, dan ini sangat mengecewakan, terutamanya jika pasu itu mahal atau mempunyai nilai sentimental. Oleh itu, peraturannya mudah. Semua pasu berliang yang boleh menyerap kelembapan perlu dikosongkan tanahnya, dikeringkan dan disimpan di tempat yang tidak membeku sepanjang musim sejuk, seperti di bangsal, bilik bawah tanah atau garaj. Pasu plastik mungkin tidak begitu terkesan dengan frost, tetapi lebih baik juga untuk menyimpannya agar plastik tidak menjadi rapuh apabila terdedah kepada kesejukan yang melampau. Akhir sekali, ini adalah kesilapan terakhir. Ia bukan tentang tindakan fizikal, tetapi lebih kepada cara kita berfikir. Fikiran itu ialah, sudah, musim berkebun dah habis. Bolehlah rehat sampai musim bunga. Pada penghujung Oktober, apabila semua hasil tuaian terakhir sudah dikumpul dan daun-daun kering dah dibersihkan, memang sangat mudah untuk kita tutup pintu ke kebun dan biarkannya begitu saja sehingga April. Pemutusan minda inilah kesilapan paling besar. Ini kerana kebun kita tidak tidur serta-merta. Proses-proses penting masih berjalan. Masih ada masa untuk melakukan penyiraman dalam yang membekalkan kelembapan. Belum terlambat juga untuk mengecat putih batang pokok. Masih ada masa untuk mengemas peralatan dan menyimpan pasu-pasu. Bulan Oktober, malah awal November, bukanlah penamat. Sebaliknya adalah tempoh peralihan yang sangat penting. Apabila anda secara mentalnya menamatkan musim terlalu awal, anda sebenarnya melepaskan masa yang sangat berharga. Anda mungkin terlepas pandang masalah kecil yang boleh diselesaikan sekarang, tetapi akan menjadi masalah besar atau sakit kepala pada musim bunga nanti. Anda juga terlepas peluang untuk menggunakan keadaan cuaca yang ideal bagi kerja-kerja yang terpaksa dilakukan secara tergesa-gesa dan dalam keadaan kotor pada musim bunga nanti. Jadi, janganlah terburu-buru berpisah dengan kebun anda. Teruslah berjalan-jalan di dalamnya berhati dan rancang. Bulan Oktober ini bukan sebagai pengakhiran musim, sebaliknya sebagai permulaan persediaan untuk tahun berkebun yang baru, lebih berjaya dan lebih indah. Jadi, bila pula musim berkebun secara psikologi berakhir untuk anda? Adakah dengan turunnya salji pertama atau anda masih menemui tugasan di kebun walaupun pada musim sejuk? Tetapi apakah kesilapan yang paling merosakkan antara semua ini? Kejutan terbesar apabila tiba musim bunga bukanlah apabila sesuatu tanaman tidak menjadi, tetapi ia adalah hakikat bahawa anda sendiri dengan tangan anda telah menyediakan segala syarat untuk kegagalan itu sejak musim luruh lagi. Bayangkan senario ini, anda membiarkan daun epal yang berpenyakit di bawah pokoknya, tidak menyiram pokok tui di sebelah dengan air yang cukup untuk kelembapan mendalam, dan membiarkan tanah di batas kosong terdedah. Apa yang akan berlaku? Spora-spora penyakit itu akan hidup subur sepanjang musim sejuk dalam daun-daun tersebut. Pokok tui akan kering layu di matahari musim sejuk kerana akar-akarnya tidak cukup air, dan tanah yang terdedah pula akan beku, memusnahkan semua mikroflora bermanfaat di dalamnya. Apabila tiba musim bunga, anda bukan sahaja akan berhadapan dengan 3 masalah berasingan, tetapi seluruh rantaian kegagalan, sebuah ekosistem kemusnahan yang anda cipta sendiri pada bulan Oktober. Satu pusingan yang tak dijangka, bukan? Satu kesilapan akan menarik kesilapan yang lain. Kesimpulannya, kerja-kerja pada bulan Oktober ini bukan sekadar rutin biasa, tetapi pelaburan paling lumayan anda untuk hasil tuaian masa depan dan keindahan taman.
Setiap biji ipal berpenyakit yang dibuang, setiap liter air yang disiram pada pokok konifer, setiap tulip yang ditanam, semuanya adalah sumbangan kepada masa depan plot anda yang subur dan sihat. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Semoga ia bermanfaat untuk anda. Jika ya, sila tinggalkan like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baharu. Apakah kesilapan yang pernah anda lakukan di taman pada musim luruh? Atau mungkin anda ada life hack rahsia anda sendiri untuk persediaan menghadapi musim sejuk? Kongsikan di ruangan komen, pasti menarik untuk dibaca